Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu FPK. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah pendidikan guru merupakan satu panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. FPJ ini digubal berdasarkan model konseptual pendidikan guru iaitu 3 dimensi utama seperti ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nur Syahidatul Akmal binti Abdul Rahman. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu video dokumentari berkaitan dengan guru cemerlang iaitu Encik Samsudin. Seterusnya ialah berkaitan latar belakang guru cemerlang. Nama penuh beliau ialah Samsudin bin Taiban dan berasal daripada Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Sekolah rendah beliau ialah di SK Kemajuan Parit Raja. Sekolah menengah beliau ialah di SMK Tun Ismail. Beliau mengambil tingkatan 6 di SMK Datuk Menteri Air Hitam dan beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris Perak dan mengambil pengkhususan subjek dalam kesusastraan Melayu sebagai major dan sejarah sebagai minor dan tamat di UPSI pada tahun 2005. Penempatan sekolah pertama beliau ialah di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Jaya selama 6 tahun dan seterusnya beliau dipindahkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sadun selama 11 tahun dan akhir sekali beliau dipindahkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Senggarang kerana beliau dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan kurikulum. Antara cabaran ketika Encik Samsudin menjadi guru ialah semasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sadun, beliau terpaksa berhadapan dengan masalah kekurangan guru bagi kelas tingkatan 5. Beliau mengajar subjek sejarah yang merupakan subjek wajib lulus bagi pelajar mendapatkan sijil pelajaran Malaysia. Beliau perlulah memastikan semua pelajar lulus, bukan setakat lulus tapi mendapatkan grade yang lebih cemerlang. Beliau perlu mengajar 5 kelas peperiksaan ketika itu yang bermula kelas paling hadapan dan juga kelas paling belakang. Antara cara beliau untuk mengatasi cabaran tersebut ialah beliau membuat kelas dengan menggabungkan pelajar dan membuat perancangan gerak kerja yang berfokus berdasarkan tahap pelajar dan menilai kekuatan dan kelemahan pelajar. Bagi pelajar yang mempunyai prestasi tinggi, mereka perlu fokus kepada teknik menjawab yang berkesan untuk memastikan mereka memperoleh markah yang cemerlang. Manakala bagi pelajar yang lemah, fokus menguasai asas hafalan fakta berfokus dan penguasaan kemahiran menjawab KBAT yang terbuka untuk memastikan mereka lulus. Bimbingan pelajar mengikut kumpulan memudahkan beliau memberi bimbingan dan gunakan pelajar yang cemerlang untuk bantu pelajar yang lemah. Peringkat-peringkat menjadi guru cemerlang, beliau bermula daripada guru biasa dan beliau sentiasa belajar dan menghadiri latihan. Antara latihannya ialah kursus teknologi pendidikan, iaitu program LMS merujuk pada inisiatif pembelajaran digital yang menggunakan sistem Learning Management System di peringkat daerah Batu Pahat, Johor. Ia biasanya dianjurkan oleh pejabat pendidikan daerah untuk melatih guru dalam penggunaan teknologi pendidikan seperti Google Classroom. Seterusnya, beliau juga sering bertanya kepada pelajar tentang kelemahan beliau semasa mengajar dan perbaikinya pada masa akan datang. Seterusnya, beliau juga bukan sahaja fokus kepada bidang akademik, beliau juga turut terlibat dalam bidang pengurusan serta kurikulum seperti menghantar pelajar ke kem bomba dan juga bola sepak. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau berkata Nazir bukan hanya melihat pelibatan dalam sekolah sahaja, malah Nazir turut melihat pelibatan dalam negeri dan juga daerah. Assalamualaikum, nama saya Ifah Ilia binti Ayub dan hari ini saya akan berkongsi berkaitan guru cemerlang. Jadi, untuk inovasi atau pendekatan pengajaran, beliau berpendapat bahawa kemahiran murid adalah berbeza bagi setiap kelas. Jadi, guru perlu bijak menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran untuk menarik minat murid-murid dalam belajar. Jadi, antara salah satu inovasi yang telah beliau hasilkan ialah beliau telah menghasilkan satu kad KBAT untuk memudahkan dan membantu pelajar-pelajar beliau menjawab soalan KBAT dengan mudahlah bagi subjek sejarah. Kad ini juga boleh digunakan untuk mata pelajaran yang lain. Selain itu, beliau telah menghasilkan satu modul sejarah dan telah dihantar ke Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Modul ini digunakan untuk membantu pelajar-pelajar membuat persediaan sebelum menjawab soalan sebenar dalam peperiksaan SPM.
Terusnya, cara beliau menerapkan FPK dan FPG dalam amalan harian di sekolah adalah beliau berpendapat bahawa guru perlu faham apa itu FPK dan FPG. Jadi, menurut beliau, Kementerian Pendidikan Malaysia ni tidak mahukan pelajar yang pandai akademik semata-mata, tetapi ia menitik beratkan pelajar yang mempunyai nilai-nilai sasiah. Jadi, sebagai guru ni bertindak sebagai ejen untuk menggabungkan nilai-nilai sasiah dalam pengajaran dan aktiviti kurikulum di sekolah. Contohnya, guru boleh gabungkan emosi, rohani dan sasiah dalam satu bentuk pengajaran. Pengalaman paling bermakna sepanjang beliau bergelar seorang guru adalah sepanjang 28 tahun beliau telah melahirkan ramai pelajar-pelajar yang berjaya seperti menjadi doktor dan peguam. Menurut beliau, kejayaan itu bukan sahaja mereka mendapat pekerjaan yang bagus, tetapi mereka juga berjaya menjadi seorang manusia yang berguna. Beliau berpendapat bahawa Allah telah menetapkan kejayaan bagi seseorang individu. Seterusnya, beliau juga telah berjaya membantu pelajar-pelajar lulus dalam peperiksaan dan mendapat sijil. Beliau juga telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2009, 2017 dan 2020. Beliau juga banyak memberi seminar di pelbagai sekolah, contohnya di Sekolah Menengah Agama Sadiqah di Sarawak. Dan beliau juga pernah mengajar pelajar tahfiz selama 4 tahun di UTHM, di mana pelajar-pelajar tersebut tidak mempunyai latar belakang pendidikan dan akhirnya pelajar tersebut berjaya. Cara beliau memastikan murid cemerlang dari segi sasiah dan juga nilai kemanusiaan adalah, contohnya dalam subjek sejarah ada nilai sivik. Jadi guru ni perlu minta pelajar buat rumusan dan beri pendapat mereka dari segi emosi. Beliau memastikan pelajar yang menyertai pasukan bola sepak yang beliau tubuhkan itu tidak mempunyai masalah disiplin. Hal ini menunjukkan bahawa beliau amat menitik beratkan nilai-nilai seperti disiplin. Tujuannya adalah untuk mendidik murid-murid tentang nilai-nilai kemanusiaan, empati dan emosi. Menurut beliau, cara untuk beliau memastikan murid mencapai nilai selaras dengan FPK adalah menggabung jalankan nilai tersebut dalam akademik dan bidang kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmina Aisyah binti Ma'rafi ingin membentangkan berkaitan dengan guru cemerlang. Antara inspirasi kejayaan beliau ialah Nizam Zaidi, iaitu seorang penggumpal buku teks yang merupakan salah seorang inspirasi kejayaan beliau dalam menjadi guru cemerlang. Beliau telah bangkit dengan kata-kata semangat yang diberikan daripada rakan sekerja serta keluarganya. Selain itu, beliau telah berpendapat bahawa kita hendaklah mengejar peluang untuk mendapatkan pengalaman daripada orang lama. Tambahan pula, keluarga beliau juga menjadi sumber kekuatan dan tulang beliau sehingga menjadi seorang guru cemerlang. Dan pada saya lah, cikgu, siapa nak jadi cikgu, jangan give up, jangan putus asa. Ini dia perlukan ada satu level pemikiran yang sangat tinggi. Cikgu-cikgu semua perlu ada pemikiran yang sangat tinggi. Cikgu-cikgu yang pantas, cikgu-cikgu yang ada kemahiran ICT. Sebab apa? Dunia sekarang pada saya dah bukan Gen Z dah. Pelajar-pelajar kita bukan Gen Z. Pelajar-pelajar kita dah pada alpha. Perlu ada, sebab tu bila pada alpha, pelajar yang gadget, pelajar yang ada gadget. Sebab itu kita tak boleh kepada back to traditional. Kita kena pergi kepada tak boleh balik pada traditional. Kita kena pergi move on ke depan, terus maju ke depan. Dan kita perlu membawa kata orang pelajar kita ni, pendidikan kita kepada pedagogi yang bentuk yang segar, yang baru sekarang, iaitu apa? ICT kan, yang kata orang lebih banyak kepada STEM, TVET dan sebagainya kan, banyak ke arah itu. Jadi pada waktu ini kata orang dunia di ujung jari. Sekarang ni di ujung jari. Jadi sekarang ni dah ada, kata orang dah ada Google Classroom, dah macam-macam lah. Jadi pada saya, cikgu pun kena hebat daripada pelajar dan seiring dengan teknologi. Pada saya, cikgu perlu mantapkan dari segi pelbagai bidang ICT. Jadi cikgu akan dapat bawa pelajar-pelajar ini ke satu perubahan yang sangat besar nanti. Okay? Jadi pada saya lah, profesor guru di Malaysia ni sebenarnya terfaham kerja yang sangat bumi, tapi perlu ada ketabahan, perlu ada kecekalan dan perlu ada kebijaksanaan. Akhir sekali daripada saya ialah implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Antara implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan Malaysia ialah perkembangan potensi individu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Hal ini dikatakan demikian kerana guru berperanan sebagai mentor yang bijak untuk menggilap potensi pelajar. Selain itu, pendidikan berperanan sebagai medium untuk mencungkil dan menzahirkan bakat-bakat mereka.
Implikasi seterusnya ialah rakyat Malaysia yang berpengetahuan tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana FPK dan FPG mampu menjana rakyat yang cinta akan ilmu pengetahuan melalui usaha memupuk budaya membaca. Sekian, terima kasih.